Ini adalah pokok manuka dan pokok manuka inilah yang menghasilkan madu manuka. Madu manuka ni sebenarnya antara yang terbaik di dunia dan ramai orang cari untuk berubat ataupun suplemen. Pokok manuka ni berbunga sangat sekejap dalam setahun. Kalau cuaca tak menentu, lagilah susah lebah nak kutip madu dia. Sebab itulah orang sangat hargai hasil daripada pokok ini. Pokok manuka ni sebenarnya herba tradisional dekat sini dari zaman dulu lagi. Dikatakan orang asli Maori gunakan daun dan kulit kayu dia sebagai ubat. Jadi, bukan madu dia sahaja yang bagus, pokok dia sendiri pun banyak khasiat. Secara peribadi, saya rasa saya sangat bertuah sebab berpeluang untuk tengok sendiri macam mana rupa pokok dia, dapat juga saya sentuh dan hidu bau bunga manuka ini di depan mata. Harga madu ni memang agak keras sikit berbanding madu biasa. Semakin tinggi grade khasiat dia, semakin mahal lah harganya. Dulu sebelum saya datang kat sini, bila saya tengok harga dia memang saya fikir 2-3 kali nak beli. Tapi bila dah depan mata, saya rasa lebih hargai setiap titisan madu ini sebab saya tahu betapa istimewanya pokok manuka ni dekat tempat asalnya.